Ada satu kisah berlaku di Terengganu. Tak mau sebutlah kampung mana. Dia punya suami ni orang miskin. Pakai motosikal Yamaha buruk. Cinta sama cinta. Kahwin. Kahwin. Puan ni anak orang sedak jugalah. Tak sedak mana. Mak dia tu makan gaji kerajaan. Boleh 1,000 lebih mak. Boleh sedak dah kampung. Faham? Orang lain tu dah lelaki lah kampung tu kerja kampung lah. Dia kampung. Jadi bila kahwin, orang lelaki ni tak mampu nak tunai permintaan pertama, iaitu beli kereta. Dia nak kereta bini. Rupanya mak tukang asuh. Mak duk suruh sangat bila lagi nak beli kereta, bila nak beli kereta. Jadi bila tak mampu beli, jadi berkebencian dalam rumah tangga.